Ramai yang tanya, 30,000 bajet boleh dapat kereta apa? Tapi sebenarnya, soalan yang harus tanya bukan itu. Yang terpenting sekali, beli kereta terpakai itu, apa yang anda utamakan? Jom Aing tunjuk berapa kereta yang sesuai bajet anda. Tak nak susah parking, nak jimat minyak, Myvi ni lah pilihan anda. Nak kereta kecil, jimat minyak. Dan terpenting lagi, anda nak sedikit me time dalam kereta, Azia ni lah sesuai untuk anda. Nak kereta yang lebih luas, engine smooth, dan ada sedikit power, Mazda ni lah pilihan terbaik untuk anda. Ada kawan saya tanya saya, bajet ada 30K saja, kereta apa yang sesuai dia? Mula-mula saya cadangkan Myvi yang 2015 kepada dia. Tapi dia risau pula nanti dia menyesal kerana ruang terlalu sempit. So sebenarnya dari segi ini, dia perlukan kereta yang lebih luas. Akhirlah saya cadangkan Mazda ni kepada dia. Dan terpenting sekali saya remind kepada dia, walaupun kereta Jepun tahan lasak, penjagaan harus dibuat juga setiap masa yang tepat. Saya Aing, gadis Yuska Utara dari Bunli Kedah. Jadi kalau bajet korang sekitar 30K, apa yang anda pentingkan semasa pilih kereta? Jimat minyak, brand luar negara, atau enjin yang power? Komen di bawah, bagi tahu saya.